Trimester pertama, minggu 1 hingga 12 adalah permulaan perjalanan kehamilan anda. Ini adalah masa perubahan pantas dalam badan anda, walaupun sebelum perut anda mula kelihatan. Hormon berubah, kehidupan baru mula berkembang dan badan anda mula menyesuaikan diri untuk menyokong pertumbuhan bayi. Ramai bakal ibu merasa keliru atau terbeban dengan gejala yang muncul pada minggu-minggu awal ini. Dalam video ini, kami akan menerangkan dengan lembut setiap gejala trimester pertama yang biasa, mengapa ia berlaku dan bila ia dianggap normal supaya anda dapat memahami tubuh anda dengan yakin dan tenang. Keletihan sering menjadi salah satu tanda awal kehamilan. Badan anda menghasilkan lebih banyak darah, membentuk plasenta, mengubah tahap hormon dan menyesuaikan diri untuk menyokong bayi, semua berlaku serentak. Mengapa ia berlaku? Peningkatan tahap progesteron menyebabkan mengantuk jantung bekerja lebih keras untuk membekalkan oksigen, metabolisme meningkat untuk menyokong pertumbuhan janin awal. Apa yang membantu? Berehat bila-bila masa yang boleh makan makanan kecil yang kaya dengan protein dan bijirin penuh kekal terhidrat. Keletihan ini biasanya bertambah baik apabila memasuki trimester kedua. Loya menjejaskan sehingga 70 hingga 80% wanita hamil dan walaupun namanya loya pagi, ia boleh berlaku pada bila-bila masa sepanjang hari. Mengapa ia berlaku? Peningkatan hormon HONG pada awal kehamilan, peningkatan kepekaan terhadap bau, peningkatan keasidan perut. Apa yang membantu? Makan dalam kuantiti kecil dan kerap pilih makanan yang ringan seperti roti bakar, pisang atau biskut. Minum teh halia atau air suam. Elakkan bau kuat yang mencetuskan loya. Loya biasanya bertambah baik selepas minggu ke-12 negatif 14, walaupun pengalaman setiap ibu berbeza. Payudara anda mungkin rasa sakit, sensitif atau lebih penuh seperti simptom prahaid tetapi lebih kuat. Mengapa ia berlaku? Estrogen dan progesteron meningkatkan aliran darah dan menyebabkan saluran susu mula berkembang. Apa yang membantu? Pakai bra yang lembut dan menyokong tukar kepada reka bentuk tanpa wayar. Gunakan pemampat hangat untuk keselesaan. Rasa sakit ini biasanya berkurang apabila trimester berjalan. Anda mungkin berasa gembira satu ketika dan terbeban pada masa lain. Perubahan emosi ini adalah normal. Mengapa ia berlaku? Perubahan hormon yang cepat, keletihan dan tekanan, kebimbangan mengenai kehamilan. Apa yang membantu? Senaman pernafasan lembut, berbual dengan seseorang yang anda percayai, tidur secukupnya, berjalan ringan atau regangan. Anda bukan terlalu emosional. Badan anda menyesuaikan diri dengan cara yang kuat. Rasa seperti perlu kencing sepanjang masa. Badan anda menghasilkan lebih banyak darah dan cecair, buah pinggang bekerja lebih cepat dan rahim mula membesar. Mengapa ia berlaku? Hormon HONG meningkatkan aliran darah ke kawasan pelvis, buah pinggang memproses lebih banyak cecair. Apa yang membantu? Minum air secara konsisten, jangan kurangkan pengambilan, elakkan kafein yang meningkatkan kekerapan kencing. Gejala ini biasanya kembali semula pada trimester ketiga apabila bayi semakin membesar. Ramai wanita tersilap menganggap kembung awal kehamilan sebagai pertambahan berat badan, tetapi sebenarnya ia berpunca dari hormon. Mengapa ia berlaku? Progesteron melonggarkan saluran pencernaan, memperlahankan pencernaan supaya nutrien dapat diserap dengan lebih baik untuk bayi. Apa yang membantu? Makan perlahan dan kunyah dengan betul. Elakkan minuman berkarbonat, pilih makanan kaya serat, minum air mencukupi. Ini adalah gejala awal yang sepenuhnya normal dan biasa. Tiba-tiba ingin makan buah masam. Tidak tahan dengan bau makanan yang sebelum ini anda suka. Selamat datang ke perubahan selera trimester pertama. Mengapa ia berlaku? Fluktuasi hormon mempengaruhi selera, kepekaan bau yang meningkat mempengaruhi pilihan makanan. Badan secara naluri mengelakkan makanan yang boleh menyebabkan loya. Apa yang membantu? Ikut keinginan yang sihat dan selamat, cari alternatif untuk makanan yang tiba-tiba tidak disukai. Makan makanan berperisa lembut jika semua terasa terlalu kuat. Perubahan ini biasanya stabil pada trimester kedua. Sesetengah wanita melihat pendarahan ringan semasa implantasi atau ketika rahim meregang. Pendarahan normal, warna merah jambu atau coklat muda, berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari, tiada kekejangan kuat. Bila perlu hubungi doktor. Pendarahan banyak darah merah terang, kekejangan yang menyakitkan. Kebanyakan pendarahan awal kehamilan adalah normal, tetapi sentiasa baik untuk bertanya kepada doktor jika tidak pasti.
Pencernaan yang perlahan dan suplemen zat besi boleh menyumbang kepada sembelit. Apa yang membantu? Minum lebih banyak air, makan makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin penuh, kekacang bergerak setiap hari jika sembelit teruk, berbincang dengan doktor tentang pelinci najis yang selamat. Tiba-tiba perasaan bau yang kuat di mana-mana. Ramai wanita melaporkan ini pada awal kehamilan. Mengapa ia berlaku? Perubahan hormon meningkatkan deria untuk melindungi daripada makanan yang rosak atau berbahaya. Apa yang membantu? Kekal di ruang yang berventilasi baik, elakkan minyak wangi kuat atau bau masakan, gunakan sabun atau deterjen berperisa ringan. Gejala ini biasanya bertambah baik selepas minggu ke-14. Kekejangan ringan pada awal kehamilan boleh normal. Mengapa ia berlaku? Rahim berkembang, aliran darah meningkat, ligamen meregang bila perlu bantuan. Sakit teruk kekejangan dengan pendarahan sakit sebelah yang tidak hilang. Kebanyakan kekejangan trimester pertama tidak berbahaya, tetapi sentiasa percayai naluri anda. Sesetengah ibu mengalami kulit bersinar, manakala yang lain mengalami jerawat atau kulit kering. Mengapa ia berlaku? Peningkatan pengeluaran minyak, perubahan hormon aliran darah lebih tinggi. Gunakan penjagaan kulit lembut dan elakkan bahan kimia keras. Hidrasi membantu menyokong kulit secara semula jadi. Trimester pertama penuh dengan perubahan, ada yang mengejutkan, ada yang tidak selesa, tetapi semuanya normal. Badan anda bekerja dengan keras untuk membina asas kehidupan bayi anda. Ringkasan, keletihan, loya dan payudara sensitif adalah biasa. Perubahan emosi, kembung dan keinginan makanan adalah sebahagian daripada perubahan hormon normal. Kerap kencing, sembelit dan kepekaan bau meningkat adalah dijangka. Pendarahan ringan dan kekejangan ringan boleh normal, tetapi sentiasa periksa jika tidak pasti. Setiap gejala adalah cara tubuh anda bercakap dengan anda, membimbing anda melalui permulaan keibuan. Jika video ini membantu, ikuti Willy Media untuk lebih banyak penjelasan dan panduan kehamilan berasaskan sains yang lembut.